Alasan dua beradik ni pergi bunuh ayah kandung mereka sendiri sangat tak masuk akal. Kononnya mereka tak sanggup tengok si ayah terus menderita. Tapi motif sebenar perbuatan mereka sangat menjijikkan. Dua beradik ni, Marybeth dan Linda, telah mengambil nyawa ayah mereka pada 5 Mac 2015. Anthony Thomas Ellie pada masa tu ada penyakit kanser dan Alzheimer. Tapi sakit dia tu taklah sampai ke tahap uzur. Dia masih boleh uruskan diri sendiri, boleh memandu kereta. Senang cakap, hidup Anthony masih lagi macam orang biasa. Pada malam kejadian, dua beradik ni bagi minuman bercampur ubat tidur yang banyak pada Anthony dengan harapan Anthony akan pergi dalam tidur. Tengah-tengah malam, Anthony buka mata dia, cuma dia tak dapat bergerak kesan dari ubat tadi. Bila Marybeth dan Linda sedar yang cara tadi tak menjadi, mereka sumbatkan kain ke dalam mulut Anthony dan tutup hidung dia sampai dia berhenti bernafas. Keesokan paginya, dua beradik ni telefon talian kecemasan dan mereka berlakon macam tak tahu apa-apa. Kematian Anthony dianggap atas sebab semula jadi dan kes ditutup. Rahsia kejahatan Marybeth dan Linda ni terbongkar 4 tahun kemudian bila Linda ceritakan semuanya pada teman lelaki dia. Linda dah tak boleh lagi simpan rahsia sebab fikiran dia selalu dihantui perbuatan kejam dia tu. Nasib baiklah teman lelaki Linda ni cerdik sikit. Dia rekod semua pengakuan Linda dan dia terus pergi ke balai. Dipendekkan cerita, Marybeth dihukum 15 tahun penjara dan Linda pula 20 tahun penjara. Motif perbuatan dua beradik ni dipercayai sebab mereka dah tak nak jaga ayah mereka di usia emas dan juga sebab mereka nak cepatkan proses untuk dapatkan harta pusaka. Pihak berkuasa menyifatkan jenayah ni sebagai satu kes pembunuhan yang hampir sempurna. Kalau bukan pasal Linda yang buka rahsia pada teman lelaki dia, mungkin sampai ke hari ni tak ada siapa yang tahu apa yang berlaku pada Anthony.